Assalamualaikum guys. Okey guys, hari ni kita cuti, kita nak cuci motor kita. Macam biasa saya akan menggunakan shampoo kenderaan atau shampoo motor atau kereta. Yang ini seller bagi kita sebotol shampoo dan juga sebotol water pump macam ni Okey, sebotol saya guna shampoo ni dah 4 bulan saya guna tau. Jom saya tunjuk kat korang cara nak bancuh shampoo ni. Senang je, korang ambil satu botol ni, penuh ni, korang masuk dalam botol ni. Kalau korang nak pekat, korang bubuh lah 2 penutup, okey. Goncang-goncang macam ni, bagi dia sebati. Lepas tu korang pumpkan botol korang macam ni, sampai korang tak boleh tekan dah. Okey, jom kita buat kerja. Macam dekat spa motor lah. Macam dekat car wash kan. Okey, kita biarkan sekejap. Okey, kalau nak pergi car wash, sekarang kita tak ada masa kan. So, kita cuci sendiri je pakai shampoo yang saya tunjuk kat korang tadi. Okey guys, dah pun siap mencuci motor kita. So, kalau korang berminat dengan item ni, boleh tekan link kat bawah Kat bawah tu ada beg kuning, korang tekan je. Okey, sangatlah berbaloi dengan produk ni. Okey, tekan link kuning kat bawah.